Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semaksiat terima kasih pada anda semua dan juga tahniah kerana anda telah pun memilih untuk nak belajar sesuatu yang baru berkenaan dengan keluarga, rumah tangga dan juga akhlak, yang mana kita hari ini akan berkongsi daripada sudut agama dan juga a sprinkle of psychology untuk kita dapat adapt dan juga improve kualiti akhlak dalam kehidupan kita dan juga keluarga. Dan saya Dai Izhar Nazri insya-Allah akan menemani anda dalam tajuk ini untuk kita sama-sama selongkar, kita sama-sama bincang dan juga belajar. Dan saya nak ingatkan tuan-tuan untuk sediakan buku nota, pensel, pen untuk kita tak tertinggal poin-poin penting yang saya bakal kongsikan untuk sesi kali ini. Sesi pertama, kita nak cerita berkenaan dengan membina keluarga dengan akhlak. Okey, sebelum kita nak start, sebelum kita nak mula, saya ingat hari ni bila kita cerita tentang membina keluarga dengan akhlak ni, ini adalah tajuk yang dia nampak simple, tetapi mungkin ramai antara kita yang rasa ini tak penting sangat. Kita lebih teruja, kita lebih fokus untuk membina rumah secara luarannya. Kita punya wallpaper warna apa, perabot kita brand apa, kita nak duduk dekat rumah teres ke, 2 tingkat ke, banglo ke, kondo mewah, tetapi kita terlupa tentang pengisian dalam rumah tersebut yang jauh lebih penting, kerana ada orang yang rumahnya luas tapi masuk dalam rumah dadanya rasa sempit. Ada orang yang dia ada katil dan tilam yang empuk tapi tidak tidur lena setiap malam. Jadi kita nak rumah kita lawa, dalam rumah pun lawa dengan roh dan juga akhlak yang kita hidupkan dalam rumah tersebut. Okey, jadi pertama sekali kita nak cerita apa realiti sebenar hari ini yang merosakkan dari segi kita nak membina keluarga ni dengan akhlak. Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh kita salah memilih pasangan hidup. Tuan-tuan jaga-jaga, kerana dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ilmu-ilmu berkenaan dengan kita mendidik anak-anak ni, tuan-tuan tahu tak, untuk kita mendidik anak ini, dia bermula daripada mana? Dia bukan bermula ketika anak umur 1 tahun, bukan anak ketiga dalam perut ibu, tapi seawal ketika memilih pasangan hidup. Jadi maknanya dengan kita memilih pasangan hidup yang betul, kita telah pun memulakan proses mendidik anak dengan betul. Kerana apa? Kerana mak ayah ni adalah madrasah untuk anak-anak. Jadi antara perkara yang kita kena hati-hati dan juga kita kena tengok adalah dari segi pemilihan pasangan kita, dari sudut psikologi, kita panggil sebagai the halo effect. Apa tu halo effect? Halo effect tu kita jangan hanya tengok pada luaran, tuan-tuan. Kita tengok daripada luarannya, kadang cakap tu percakapan yang nampak lembut kan. Kita tengok dari segi dia punya pakaiannya lawa. Ini mesti pasangan yang terbaik dah ni. Kadang-kadang kita tengok ubah parasnya, handsome ni. Kira boleh jadi pasangan hidup sehidup semati sampai syurga lah. Tidak semestinya itu satu-satunya KPI yang kita kena letak. Kerana apa? Sebab kalau kita hanya mencintai daripada luaran, kadang-kadang kan kita tanya, awak suka apa? Saya suka makan ayam. Sama macam saya suka ayam juga. Kita ada chemistry lah. Tuan-tuan tahu tak, dalam fitrah ataupun dalam statistik berkenaan dengan perkahwinan ni, chemistry itu dia hanya bertahan, saya ingat paling lama pun 2 tahun. Kerana yang lebih penting daripada chemistry adalah compatibility. Maksudnya kesesuaian, keserasian dalam saling melengkapi dalam ketidaksempurnaan setiap pasangan. Sebab kalau hanya berdasarkan chemistry, hormon, suka, sayang ni, ada hari kita benci, ada hari kita sayang, ada hari kita tak suka, meluat tengok muka, ada hari kita jatuh cinta. Jadi bukan hanya tentang chemistry menjadi salah satu kayu ukur, tetapi tentang compatibility, keserasian dan willingness untuk saling melengkapi. Dan apa yang akan tinggal selepas habis fasa chemistry ni, itulah dia kita panggil sebagai akhlak. Jadi akhlak itulah yang kita kena cari. Dan juga tuan-tuan, rupa-rupanya ada satu kajian yang dibuat berkenaan dengan akhlak ni yang sangat menarik. Saya ingat kita pun boleh belajar sama-sama, adalah kajian tentang kita boleh tengok akhlak seseorang itu apabila dia berinteraksi dengan orang yang tak bagi kepentingan pada dia.
Contoh, kalau dia dengan kita, dia cakap baik, cakap lembut kan, cakap penuh sopan santun, tapi tuan-tuan cuba tengok masa dia berurusan dengan contohnya makcik-makcik cleaner, waiter dekat kedai-kedai, yang mana orang-orang ni mungkin bagi pandangan dia, ni tak ada kepentingan, ni low class. Kalaulah dia boleh layan orang-orang seperti ini dengan perkataan yang kasar, caci, maki dan sebagainya, hati-hati. Kerana apa? Kerana mungkin mukanya handsome dan cantik, tetapi akhlak itu yang telah mencacatkan daripada segi perbuatannya yang kita nampak daripada hati tersebut. Okey, itu yang pertama. Kedua adalah disebabkan oleh ramai orang yang semasa di fasa pertunangan masing-masing nak buat marketing. Apa maksud masing-masing buat marketing? Masing-masing nak jual diri, tetapi sebenarnya fasa itulah fasa pertunangan tu adalah fasa kita untuk audit masing-masing. Kita kasut pun kita cari, kan, kita baju pun kita pilih. So apatah lagi pada pasangan kita, pemilihan pasangan itu akan membantu dalam kita membina akhlak dalam keluarga kita. Okey, jadi itu part pertama, pemilihan, part saringan. Part yang kedua, dah kahwin contohnya. Saya ni dah kahwin dah ni, so fasa tu dah terlepas dah ni. Jangan risau. Kalau dah berkahwin, maknanya itulah yang terbaik untuk kita dari segi kita punya kekeluargaan kita. Maka yang kedua, kita perlu untuk menetapkan culture ataupun hala tuju keluarga kita. Tuan-tuan macam ni, saya bagi analogi sebelum kita nak pergi dengan lebih jauh. Kita ni, kalaulah pasangan kita ni, dia ibarat seperti kita nak travel. So kalaupun kita travel naik kereta asing-asing, kalau pasangan kita tayar keretanya pancit, okey lagi, tak apa. Kita boleh berhenti tepi jalan, repair, untuk kita teruskan perjalanan kita untuk menuju destinasi. Dia punya masalah besar apa? Masalah besarnya kalau kita naik kereta asing-asing tetapi halu tujunya berbeza. Maksudnya kalau tayar tu tak pancit ke, kereta pun tak rosak pun, dia tetap akan ada masalah kerana tujuan kita berbeza. Sebab itulah dalam kekeluargaan suami isteri ni, dia perlu ada hala tuju yang sama. Okey, apa hala tuju yang sepatutnya diletakkan dalam kekeluargaan? Maka Allah telah clearkan, jelaskan apa yang sepatutnya hala tuju bagi satu keluarga ini adalah ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Maknanya Allah perintahkan bagi orang-orang yang beriman ini, hala tuju kekeluargaan ini adalah untuk sama-sama selamat daripada neraka. Maknanya apa? Tujuan kita adalah untuk kita masuk dalam syurga. Maknanya tuan-tuan, kalau ada amalan-amalan, culture, budaya dalam rumah ini yang tidak sesuai dengan hala tuju, maka ini yang patut untuk kita consider dan untuk kita kurang dan buang. Dan apa saja amalan yang ini amalan yang boleh bawakan kita makin dekat dengan hala tuju kita, which is syurga, maka perlu untuk kita amplify dan juga kita tambah baik. Ada banyak lagi sebenarnya yang saya akan kongsikan. Kita jumpa selepas ini.